Wah, kalau bukan bulan puasa, Raya makan kat sini je. Di video kali ni, Raya nak bawa kalian semua ke Bazar Maidin Senawan dan juga Bazar Metro Park Sendayan. Ini di Maidin Senawang, masa ni orang tak ramai lagi. Jam baru pukul 4 petang. Peminat nasi kerabu boleh datang ke sini. Ini pula donat susu dan gula. Pelbagai jenis ada. Nampak sedap ni. Nasi Arab dan nasi ayam juga ada. Raya beli nasi ayam dan juga nasi Arab untuk buka petang ni. Semakin petang, orang makin ramai. Air kelapa dan air balang pun ada. Sekarang Raya berada di Bazar Metro Park Sendayan. Inilah ayam golek. Raya sampai di gerai jualan rojak Singapura. Macam-macam campurannya ada. Ini nasi ayam dan nasi itik. Sekarang berada di Bazar Ramadan Metro Park Sendayan. Jadi gerai nasi ayam, itik ada, ayam ada, angsa ti ada. Itik, ayam, angsa ti ada. Ikut datang macam-macam lagi menu dia. Baik. Yang ni ayam gunting berdentum. Nama saya Zaufan. Saya berniaga ayam gunting berdentum. Sepanjang bulan Ramadan ni kami berniaga di Bazar Ramadan Metro Park Sendayan dan Bazar Ramadan Widuri Senawang. Temui kami di sini untuk merasakan keenakan ayam gunting kami. Terima kasih. Luar crunchy, dalam lembut, manis. Yang ni kuih peneram. Yang ni kali pertama Raya tengok dia orang buat. Inilah cara dia. Nasi ganja ni nasi halal ni. Bukan ganja yang menyalahi undang-undang tu. Nasi ganja ni asal dia popular dekat Ipoh. So kita kompakan bawa kat Negeri Sembilan lah. Yang kata Ipoh je, utara pun ada. Kedah pun ada. So kita bawa kat sini, kita bagi kelainan sikit untuk customer saya. Kita jual nasi ya, bukan jual daun ya. Hingga bertemu di Bazar Ramadan yang lain.